Tetapi nampak kepada laporan itu, FIFA nak mencari siapa individu yang bertanggungjawab terhadap pemalsuan ini. Siapa yang initiate lah benda ni lah, angkara ni lah kan. Dan FIFA juga seolah tidak menerima apabila FM menggantungkan kita punya Sekretari Jeneral. Seolah mereka pun tahu apa yang berlaku dekat sini. Ini yang sebenarnya yang daripada laporan tu yang saya nampak, selagi kita tak menyelesaikan hal ini, itulah sebabnya kita dapat lihat laporan itu begitu serius sekali. Saya rasa belum pernah lagi FIFA mengeluarkan laporan selepas mereka menjatuhkan hukuman atas kes-kes yang sama sebelum ini. Mungkin kes ni mereka dapat detect ataupun dapat menjatuhkan hukuman kepada individu yang terbabit. Itu sebabnya mereka tidak mengarahkan sampai kepada tahap semua negara yang terbabit ni mesti orang kata membuat laporan polis kerana ini dianggap sebagai kes jenayah. Apa maknanya itu kepada kita?